Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik kitab Minhajul Abidin bab lintasan hati. Lintasan hati, bab lintasan hati ni bukan perkara fardu ain, tapi pentinglah hidup kita untuk membezakan jenis lintasan. Lintasan molek ke lintasan uduh. Lintasan datang daripada mana? Perlu kita tahu benda macam tu. Pasal banyak orang yang tak faham bab lintasan, semua lintasan dia ambil belaka. Itu takut merosokkan. Lintasan ni sebenarnya bagang tak mahal kepada Tosoh. Tosoh cuba beramal sangatlah. Tosoh beramal sangat. Takut terpesong. Banyak orang beramal di ilmu lintasan, akhirnya terpesong. Jika kita sambung balik bab lintasan tu, sini sebut bahagian yang pertama. Bahawa ini terbincang, terdapat 4 jenis lintasan. Lintasan dari Allah SWT, lintasan dari malaikat, lintasan dari nafsu, lintasan dari iblis syaitan. 4 jenis lintasan. Dia nak beza 4 jenis lintasan cara mana? Seorang ulama mengatakan, bila ingin mengetahui perbezaan khotir khair dengan khotir syar, hendaklah mempertimbangkannya menggunakan perbandingan di bawah ini agar jelas keadaannya. Khotir jahat dan khotir baik ini nak beza macam mana? Yang pertama, sesuaikan bisikan hati itu dengan hukum syarak. Jika ternyata sesuai, ini berarti ia ada khotir khair, bisikan yang baik. Jika khotir itu bertentangan dengan hukum syarak, maka itu ada khotir syar, bisikan jahat. Contoh, kita mari bisikan nak pergi minum arak. Minum arak apa hukum? Minum arak tu hukum dia haram. Jadi lintasan tu lintasan jahat. Mari lintasan nak semayang. Sampai waktu nak semayang. Semayang apa hukum? Wajib. Sesuai dengan syarak. Maka lintasan tu lintasan yang baik. Okey, asas dia begitu. Banding dengan hukum syarak. Okey. Yang keduanya, jika tidak dapat membandingkan ia dengan hukum syarak, bandingkan pula dengan perbuatan para solihin. Jika sesuai, ini berarti khotir khair, dan jika berlawanan, ini berarti khotir syar. Mana kalau tak ada dah hukum syarak, kita banding dengan perbuatan alim ulama macam mana. Contohnya, nak pergi pasar, apa hukum dia? Lintasan nak pergi pasar. Jadi, pergi pasar ni, ikut hukumnya harus pergi pasar tu. Jadi kita bolehlah pergi. Dan orang alim pada pergi pasar nak beli keperluan hidup. Jadi boleh kita pergi, tak ada masalah. Mari lintasan pula, nak kita tengok wayang kata. Wayang ni kita tak kata haram ke halal, kita tak bincang lah. Soalnya kita bincang, ada orang alim yang pergi tengok wayang. Orang lain tak pergi tengok wayang, maka kita pun jangan pergi tengok wayang. Itu contoh lah. Bukan kita kata tengok wayang itu haram. Pasal wayang ni zaman Rasulullah tak ada. Tapi kerana wayang ni orang lain tak pergi jenguk, panggil wayang, maka kita pun jangan pergi. Asas dia begitu. Yang ketiga, jika tak dapat juga, maka bandingkan pula dengan hawa nafsu. Maka tak ada. Jika kita banding, yang ketiga kita banding dengan hawa nafsu. Jika hawa nafsu menolak dengan tolakan menurut tabiatnya dan bukan kerana takut pada Allah, itu berarti ia khotir khair. Mana kalau hawa nafsu tu tolak, berarti khotir baik lah. Nafsu kita macam keinginan kita tu macam mana? Jika nafsu nak sangat, contohlah kita buat lelok, nak sangat beli kereta baru, nak motor nak, maka itu lintasan nafsu. Pasal nafsu sonok, nafsu suka, maka kita sepatut kita lawan sikit benda gitu. Okey. Jika hawa nafsu menyukainya menurut tabiat dan bukan kerana mengharapkan redha Allah, itu ada khotir syar, kerana hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan dan bukan kebaikan. Jadi kalau banding nafsu tadi, kalau nafsu tu dia kata sini apa? Nafsu kita suka.
Ya, suka, mutabi'ah. Dan bukan kerana mengharap redha Allah, ini adalah ikhtisar ke hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan dan bukan kebaikan. Nafsu kita ni pada asasnya memang ke arah kejahatan semua, keburukan semua. Jadi kena tu 3 kaedah yang Imam Ghazali bawa dalam kitab Minhajul Abidin, kaedah untuk menilai sesuatu benda tadi, sesuatu lintasan. Supaya kita jangan taksub dengan lintasan ni sangat, ya. Kerana kita semua lintasan kita anggap konon ramai kot dia bercakap lintasan dari Allah SWT, buat je lah, ya? Atau ni sadatan malaikat, itu buat je. Dia tak mampu nak bezakan, ya? Dia nak pakai ilmu macam ni kena faham ke hukum fiqh ni, hukum syarak kena faham, yang bagi ikut bulat-bulat je. So kita berhenti setakat tu je dulu deh. Sekarang billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.